Exploring stories inside Beyond the Classroom. Assalamualaikum and hi everyone. Welcome back to kita punya second season and first episode of Beyond Classroom podcast. So, how are you guys doing? Okay ke semua? Macam mana korang punya week 3? Kita dah masuk week 3 dengan kita punya new semester. So, macam yang kita boleh tengok, week ni sangat-sangat busy. Saya tengok kat mana-mana pun ada festival. Dekat KAED pun ada festival, dekat Econs pun. Dan before ni pun UIA ni penuh dengan event-event lain juga. So, untuk hari ni, kita ada satu topik yang sangat menarik untuk kita bincangkan. Dan dia ada kena-mengena sikit dengan satu fest yang tengah berlangsung sekarang ni. Okay, so untuk episod kali ni, kita ada seorang guest, iaitu Brother Nabil. Brother Nabil adalah architecture student daripada kuliah Architecture and Environmental Design. Hai, Assalamualaikum. Hai, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khabar? Khabar baik. Alhamdulillah. Okay, so korang mungkin ada beberapa orang yang pernah nampak Brother Nabil sebelum ni kat mana-mana. Okay, so Brother Nabil, boleh tak kalau Brother Nabil perkenalkan diri sikit dekat kita punya viewers? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nabil Syazwi bin Syahril, tapi ramai orang panggil saya Nabil lah. Tapi kadang-kadang ada juga yang panggil Syazwi. Dia ikut kepada kebebasan orang tu sendiri jugalah. So saya daripada kuliah Architecture, Bachelor in Architecture juga. Sebab mungkin ada yang tak tahu, KAED ni sebenarnya ada banyak course. Sangat banyak. Betul, ada 7 ke 8. Sekarang dah masuk course yang baru. Dan sekarang saya ialah Bachelor of Architecture. Bachelor, year berapa tu? Sekarang baru masuk second year. Okay, second year. Menarik. So macam yang brother cakap tadi kan, dekat KAED ni, okay, mungkinlah kita kalau bukan student KAED ni, bagi kita macam KAED just architecture sahaja. Tapi sebenarnya tak kan? Sebenarnya kita ada banyak lagi course-course dekat dalam KAED ni. Contohnya apa tu? Boleh bagi tahu sikit? Contohnya, first kali memang orang akan tahu, okay, kita ada pure architecture. And also, architecture punya built environment ni sangatlah besar actually. Kita lah architecture tu buat semua benda. So, kita ada companion kita juga. Kita ada landscape architecture, kita ada urban planning, kita ada quantitative surveying, kita ada applied art and design. And bahawa applied art and design ni mungkin macam semua orang tak tahu kot. Dia ada banyak pecah juga. Kita ada conservation, which is course yang kita nak tengok pasal history. Kita nak conservekan benda tu balik. And also kita ada interior design, kita ada macam-macam lagi. And also baru-baru ni KAED ada buat lagi satu course yang baru ada, which is baru SEM ni lah. Baru SEM ni ada. Okay. Nama ringkas kita panggil dia BENA, tapi actually it's Bachelor in Architecture, Interior Architecture. So dia ada kelulusan daripada PAM tu sendiri, Lembaga Arkitek Malaysia tu ada kelulusan. So bila kita graduate daripada UIA, kita ada kelulusan macam saya sebagai architecture graduate degree, saya akan dapat part 3 dalam architecture sendiri. So nanti saya boleh teruskan ke part 2. Tapi some of the university tak ada accreditation tu. So kena ambil sijil tu, kena bayar dekat PAM untuk buat sijil tu sendiri. Okay, so kiranya kalau dah ambil degree in that specific courses tu, kita dah ada macam one step closer lah kiranya. Okay, menarik. Saya rasa bukan saya seorang je lah, saya rasa kita semua pun macam tak tahu kan sebenarnya apa details yang ada dekat dalam KAED ni. Sebab macam kalau kita dengan KAED, architecture. Sebab dia punya nama besar tu pun dah architecture and environmental design tu. Okay, so selain daripada tu kan, boleh tak Brother Nabil bagi tahu kita macam sebenarnya memang Brother Nabil minat ke dengan architecture ni? Ataupun sebenarnya plannya lain, tapi rezeki Allah tu pergi kepada architecture ke macam mana? Cerita dia sebenarnya agak panjang lah. Kenapa saya ada dekat course ni sekarang. Actually waktu saya sekolah dulu, saya tak ada aware pun pasal seni. Saya tak ada ambil course seni langsung. Saya hanya pure science sahaja. So daripada sekolah saya macam okay, saya minat something, saya dengan life. Saya minat dengan biology. So memang saya try to be a biologist. I'm try to be a dentist before. Jauh lah betul, agak jauh Waktu habis dari CPM, okay, saya try untuk isi EPU. 1 to 6 saya ambil semua sekali is dekat dengan dentist pasal medicine semualah.
And then number 6 or 7 lah, if I'm not mistaken, saya tanya kakak saya, "Akak, apa ni asasi seni bina?" Akak saya kata macam seronok lah bunyinya. Okay, saya pun cuba dapat pula course tu. Saya pun macam, alamak, betul ke ni? Lepas tu waktu dah sampai, dah dapat course tu, dekat briefing ada satu lecturer ni kata, let's say kalau awak tak nak pun course tu, tapi dia macam dalam course tu macam itulah course yang anomali lah yang awak pilih, tapi awak dapat, mungkin itu Allah nak letakkan saya dekat situ. So saya fikir balik, okay, what if saya cuba dulu untuk masuk dalam course ni, dia okay tak dengan saya, ngam ke tak? Kalau okay, saya teruskan. So, Alhamdulillah waktu dekat CFS, masa dekat asasi pun saya macam okay, tapi nak masuk ke degree pun saya macam tak tahu, okay, saya nak ambil course apa ni, betul ke saya nak ambil dekat dengan design, which is architecture. Kalau tak, saya nak ambil ke kira-kira quantity surveying. Macam tu, macam masih dalam dilema. Saya tanyalah lecturer, even saya ada kenalan, saya tanya masa tu saya ada bonding dengan Aziata Scholarship. Saya tengah mentor saya, ada tak sini daripada architecture UIA yang alumni, saya nak tanya. So saya dapat contact, saya tanya dia, okay ke macam mana kalau saya ni tak ada background pasal architecture, tak ada background art ni, nak masuk architecture. So banyaklah dia cakap macam, the thing is memang kena lalu dulu baru boleh rasa. Sebab apa yang dia cakap tu ialah, dia betul. Dia cakap kalau awak nak masuk architecture, it's not about expenses, it's not about apa yang gaji akan dapat, tapi it's about passion. Kalau tak ada passion, memang tak akan dapat. Waktu tu saya macam, apa ni, saya nak tahu juga. Semua orang cakap pasal benda sama, passion. Saya masuk apa-apa mestilah ada passion kan. Tapi bila saya dah masuk tu sendiri, memang betul, kalau tak ada passion, memang susah nak sustain dalam course ni. So sekarang ni kalau nak tanya apa yang sustain saya dalam course ni, which is memang passion saya dekat architecture, yang memang dah develop since masa asasi. And also the friends, the environment saya sekarang ni sangat-sangat lah okay, Alhamdulillah lah. So semua kawan-kawan semua okay lah for now. So macam kita cakap tadi kan, nak masuk ke dentist tapi dapat tu ke architecture. Dia macam sedikit jauh lah bagi saya. Mungkin yang samanya, okay, kalau dentist kena macam lukis-lukis gigi kan semua. Kalau yang architecture ni lukis macam blok semua-semua tu kan. So macam ada tak macam rasa macam sayangnya tak join dentist ni, ataupun kan masa kita punya CFS dulu pun dan sekarang pun kita ada yang change of program tu kan. Ada tak pernah terfikir macam, alah, nak tukar lah, macam architecture ni macam takut lah risikonya macam mana, pernah tak rasa macam tu? Actually perasaan ni sangat-sangat lah banyak. Rasa nak tukar. Tapi bila fikir balik, saya tak rasa struggle sangat pun dekat sini, dekat architecture ni. Saya enjoy je dia proses dia. Kalau nak cakap, dia memang very very different bidang lah, dentist dengan architecture. Betul. Tapi bila saya fikir balik, saya buat research pasal diri sendiri. We didn't know about ourselves sebenarnya. So bila saya belajar tentang diri saya sendiri, I love to explore the new things. I love to explore the things that I will go through, which is kalau dekat medicine dulu, biology, I learn about the journey inside my body, how my body processes, how my body functioning. So dekat architecture ni pula, kalau saya nak buat satu building kat satu tempat, maybe kat spaces tu sendiri, saya akan mula saya akan buat research, tanya pasal orang-orang kat sana, what is the culture they do here, what they passionate about. So daripada situ we create the concept itself. So apa yang kami buat is kami develop the research tu sendiri. Bila dah dapat research tu, sama macam saya explore dekat biology, tapi kita meluaskan dekat atas muka bumi ni sendiri. Okay, dia punya culture, dia punya circulation, dia punya orang-orang macam mana. So dari segi bidang memang sangat berbeza, tapi dari segi apa yang saya belajar is we explore the new things, the things that we have to journey. So kiranya konsepnya lebih kurang je lah, be it medicine ke dentist dan sebagainya, dan architecture pun both akan memerlukan kita untuk explore the new things and explore dengan orang lain. Kalau medicine kita akan explore dengan passion. Kalau architecture mungkin dengan klien kita dan orang-orang yang kita bekerja sama tu lah. Okay, menarik. Baru awal-awal, baru soalan pertama pun dah menarik dah. Okay, so kalau Brother Nabil boleh bagi satu perkataan untuk menggambarkan dekat kita punya viewers pasal perjalanan Brother Nabil daripada CFS sampai ke sekarang, apakah perkataan tu? Satu je untuk architecture ni sendiri yang saya punya daripada hati lah,
which is adventure lah. Adventure. Okay, menarik. Kenapa adventure tu? Macam ni. Macam maybe orang cakap, bila cakap architecture je, orang akan cakap, okay, studio. 24 hours is studio and studio. Betul. But actually, we didn't know stay at studio macam tu jugalah. Actually, we did the things kat studio, kami buat kerja. Tapi instead of kami buat kerja, kami semua ni ialah manusia biasa. We need a rest. We need to explore the new things too. So sometimes kami akan keluar, we explore the new things. Also we have a site visit. And macam SEM lepas, SEM 1 dan SEM 2, SEM 1 we did site visit dekat Genting Highlands, dekat Skyworlds. SEM 2 dekat Langkawi, Pulau Tuba. So we did explore the new things. Kami jumpa dengan orang. That's how adventure the course is. Memang orang daripada luar, orang cakap okay, duduk studio tak buat kerja, just melukis, buat model, macam tak ada life kan. Actually we did have our life with our circle. So maybe dengan dekat masuk dalam zaman universiti ni, kami tak terlalu spread lah dengan komuniti yang lain. Tapi dekat luar sana, bila kami buat site visit, we know about the macam pandangan orang lain tentang situation diorang. So bila kami sampai dekat Pulau Tuba dulu kat Langkawi, it's kawasan yang pedalaman. So we know lah, bila kami tanya, okay, macam ni cik, kalau saya nak buat bangunan kat sini, apa yang dia nak kan? Kami tanya, and then we discover not everyone want something that been bloom to be a city. Okay. Ada juga orang yang nak macam, okay, kita ada kat sini, kita ada cultural identity, so we need to stay it macam tu je. Maksudnya dia nak kekalkan lah dia punya cultural identity tu. That's how the identity lah. Diorang semua ada identity untuk diorang pertahankan. Menarik. So dia macam adventure, everyday is adventure lah kan untuk architecture student ni. So macam saya tertarik juga dengan apa yang Brother Nabil cakap tu. Kalau kita tahu kan, saya tak tahulah kalau orang lain, tapi saya dengar memang student KAED ni dia tak bergaul dengan orang lain. Dia dengan KAED dia je. Tak adalah di KAED ni nak pergi lepak dekat cafe hashtag, nak lepak-lepak ke apa ke. Diorang akan 24 jam dekat studio je. Lepas tu memang student KAED ni tak adalah join. Susah nak tengok student KAED ni join macam club-club ke apa ke kan. So boleh tak Brother Nabil macam cerita sikit dekat kita, apakah macam rutin harian seorang pelajar architecture? Maksudnya macam memang betul ke daripada pagi sampai malam kat studio ke, on daily basis? Macam mana? On daily basis actually ada betulnya jugalah. Macam hari ni je kelas saya start at 9 and habis pukul 5. Wish straight? Ada rehat lah between 2 jam. Dekat tengah-tengah 12 until 2 untuk solat Zuhur semua. And then kami pergi kelas stop dekat situ sajalah. Sebab we have the things that we need to, a group project. Each semester ada 3 group project dan kena buat straight. And we need to be consistent to achieve A lah, sebab design is subjective kan. So we need to do a lot of macam kena consultation, kena do a group discussion. And also after 5 tu kami akan rehat kejap kat bilik. And then maybe ikut dekat group tu sendiri. Selalunya lepas maghrib kami akan datang ke studio semula. And balik tak tahu lagi bila. And sometimes kalau dekat dengan final, kami tak balik pun. Memang tidur studio je lah. Bukan tidur studio, tak tidur. Memang bekerja keras dekat studio tu je lah. Tapi depends jugalah pada masa. Kalau dekat final memang nampak majority is kami duduk dekat studio buat kerja, tak tidur. Tapi kalau macam dah lapang, we celebrate ourselves dengan kawan-kawan. We self reward lah, kadang-kadang keluar. And itu kadang-kadang tak join sana sini. Kami nak celebrate ourselves. So sometimes yang ada masa kosong, we don't want to stress ourselves. Faham. So kalau ada masa kosong tu lebih memilih untuk macam chill untuk macam healing lah. Stay healing. Okay, menarik. So macam bukanlah diorang ni tak nak bergaul, cumanya diorang punya workload tu banyak dan diorang kena settlekan workload tu dulu. Lepas dah settle tu, mungkin diorang nak macam winds down a bit kan. Faham. Okay, menarik. So macam mungkin kita dah boleh faham lah sikit-sikit pasal student architecture ni kan. Okay, so macam Brother Nabil cakap tadi, Brother Nabil memang student architecture ni memang dia explore a lot of things kan. Maksudnya bukanlah architecture saja, maksudnya kos-kos lain dalam KAED ni memang explore a lot of things. So boleh tak Brother Nabil ceritakan kat kita, ada tak macam competition yang Brother Nabil join? Sebab saya ada dengar yang Brother Nabil dan team ada menang award. So boleh tak ceritakan sikit apakah award tu dan apakah struggle di sebalik nak menang award tu?
Actually baru-baru ni kami baru menang satu competition, which is dia punya singkatan is Pathway, tapi untuk panjang dia saya ingat balik je PAM Annual macam workshop yang exhibition lah. So the team is to be an archipelago, and alhamdulillah we did send a few teams, and also postgraduate pun ada dalam team tu juga. So we won first place for main competition for installation booth, which is kami kena buat satu exhibition booth yang kena exhibit our staff apa punya model waktu SEM 1, SEM 2 and so on. And ada juga competition which is a fashion archipelago costume competition, kami dapat nombor 2. Which is something yang kita orang pun tak jangka kan, sebab fashion team ni kami develop agak lambat. Sebab waktu tu tak ada orang, tapi tiba-tiba macam ada orang yang berminat. So nak banding dengan universiti lain, kami agak lambat. So dapat nombor 2 tu memang sangat-sangat bersyukur lah. Tapi tampaklah effort tu yang kadang-kadang balik pukul 3-4 pagi sebab nak siapkan dia punya konsep sahaja. And kami buat consultation dengan lecturer semua, memang sangat-sangat mencabar. And also kami ada stick structure. Stick structure is team ni di-join oleh postgraduate, which is budak-budak master, budak 4th year, 5th year. They also bonding juga dengan kita orang. So kita orang ada borak-borak juga. So macam mana dia orang buat tu, which is stick structure is 3 hours. They give the stick macam lidi nugget tu, lidi sate tu dia orang bagi. So dia orang suruh buat structure minimum is 1 meter. So the apa macam the key is to be the structure yang kuat and aesthetic lah. Macam saya tengok dekat TikTok yang dia buat tu, lepas tu nanti dia punya judges tu akan letak batu-bata lah, apa lah macam tu lebih kurang lah. And then kita orang juga ada send untuk sketching competition. Sketching competition ni ada student categories and also ada lecturer categories. So untuk student categories, alhamdulillah dalam daripada universiti 20 universiti tu ramai juga yang hantar. So UIA dapat dalam top 10 students. So one of us is saya ada dalam top 10 tu juga. Tapi yang dapat hadiah is sampai the third prize sahaja. So the third place is also UIA student juga. And also untuk lecturer pun dapat third place juga waktu tu. And itu untuk Pathway. So before this kami juga ada join competitions waktu short SEM. Between short SEM dengan cuti semester tu, kami tak balik rumah pun actually. 3 bulan tu? Yes, kami tak balik pun. So short SEM tu kami belajar, and then at the end of short SEM tu kami stay untuk a few, macam 1 month lebih sikit untuk kami bincang, discuss. Kami ada workshop, architecture workshop dekat UKM, this is also an annual competition. Tahun ni dekat UKM, tahun depan insyaAllah dekat UiTM Puncak Alam. And also this one's considered to be the biggest award that UIA pernah receive lah. Kami menang banyak juga untuk fashion competition. Untuk dekat UKM tu kami dapat first place. Dekat also kami ada menang dalam, ada tak silap saya dalam 6 ke beberapa. So kami tak dapat 2 je yang tempat, lain semua dapat tempat. So dalam banyak competition tu 2 je yang tak ada nombor. Yes. Semua ada. Impressive. Actually benda-benda ni macam sebenarnya our batch sendiri kita orang kena struggle sebab waktu first year kami masuk dalam UIA ni, kami di brief kan, actually nak dapatkan accreditations untuk UIA ni, architecture ni, kena ada setiap macam 5 tahun lebih kurang macam tu lah. And our batch pula is chosen to be the accreditation batch. So nanti kami graduate je, PAM akan datang ke which is architect tu akan datang ke UIA, dia akan tengok work kami punya work semualah daripada SEM 1 first year sampai final year, final SEM. Dia akan tengok lah, is it worth it nak bagi UIA ni accreditation. Kalau tak worth, kami tak dapat accreditation tu lah, kami tak dapat architecture part 3 tu. So kena beli baru kat luar. Then also also dekat 5 years batch yang akan datang pun takkan dapat juga. So lepas 5 years baru boleh minta accreditation tu balik. So macam tu lah kami struggle. Macam kadang-kadang waktu first tu terasa pressure tau. Pressure. Okay, sebab kami ni kami yang menentukan masa depan kami dan akan datang juga. Tapi bila kami dah buat dengan kawan-kawan semua, kami enjoy the process. We did have some competition macam orang design lagi lawa semua kan. Tapi bila dah buat tu kan, bila kita tengok okay, proses orang ni dia akan buat start, dia akan fikir konsep macam ni. Okay, boleh ke konsep macam ni. Macam benda tu kita tak pernah terfikir pun. Macam saya kadang-kadang saya pergi jalan-jalan pun kan, tengok bangunan-bangunan kan, ni orang biasa je. Actually saya baru tahu
bila saya masuk ke architecture punya environments ni, everything has the concept, everything has the jalan cerita, the journey tu sendiri. So bila saya tahu rupanya kalau buat curve macam ni, dia nak ceritakan storytelling about the journey of time. Maybe nak cakap pasal dia main pasal light and shadow kan. Nak cakap kat sini shadow dia terang sebab dia nak highlightkan tempat ni. Maybe tempat dia pernah memorial dekat culture ni. Dia ada story sendiri. Dia tak buat benda yang tak berasas. Tak kosong lah. Faham. So every single details yang ada pada setiap bangunan tu memang ada purpose dan function sendirilah. Even kadang-kadang kalau tengok bangunan tu macam tak berapa cantik kan, dia macam tak maintain, kadang-kadang it's a purposely. So macam nak bagi the vintage punya vibe. Okay. So nampak tak, kalau kita as orang biasa ni, kalau kita tengok bangunan tu, kita just tengok macam tu je lah. Kita tengok, lepas tu dah settle. Kita tak ada pun, kalau kita nak judge pun macam, kenapa bangunan ni macam berlumut-lumut, tak cantik. Tapi from architecture students punya perspektif, sebenarnya every single details tu dia ada function dan purpose dia tersendiri. Okay, menarik. And congratulations juga kepada you and your team sebab berjaya menang all those awards, and kita dapat buktikan lah yang student architecture UIA ni sebenarnya bukan kaleng-kaleng lah. Okay, so macam yang Brother Nabil cakap tadi kan, competition tu adalah competition yang budak architecture saja yang join ke, ataupun siapa-siapa dalam KAED je boleh join? Kalau kita tengok dekat masa saya pergi pathway, actually saya ingatkan semua benda is architecture student sahaja. Tapi saya pergi pathway tu sendiri, saya tanya team sebelah, korang ni semua architecture student first year ke second year ke? Tak, actually saya civil engineering. So dia ada juga uni yang campur kan course, sebab nanti bila dalam reality we did a group teams with dengan semua orang tu juga. Macam dalam nak buat satu bangunan, we need ada hierarchy dia. Akan ada architecture, akan ada electrician, mechanical, semua civil, and also ada landscape architecture, ada quantity surveying. Kita kena bekerja bersama-sama. So I think that the things that bagus juga bila diimplement. Tengok macam kita dah latih this kid to be bekerja sama-sama dengan orang yang lain course, yang mungkin yang tak sama pendapat. Bila dah ada macam tu, nanti dekat reality sendiri dia macam lagi senang nak buat kerja lah. So dah tahu tak apa pandangan orang ni tentang ni. Okay, so macam masa mula-mula Brother nak masuk, mestilah tak semua kan yang masuk pertandingan tu kan. So nak masuk pertandingan tu dipilih ataupun ada interview ke apa ke macam mana? Kalau untuk yang pathway ni, yang baru-baru ni, untuk yang main competition dia orang nak 10 orang saja. So we just give the name, and nanti dah akan ada pemilihan, which is diorang tengok kita orang punya kerja-kerja sebelum-sebelum ni lah. Diorang tapis actually okay ke tak, and then diorang akan interview kita, okay ke tak nak buat kerja dengan ni. Kadang-kadang memanglah ada orang yang sangat-sangat solid kan. Ada 10 orang solid, tapi kalau tak ada chemistry tak bergerak juga. So macam setiap orang ada kena fulfill their role sendiri lah. Macam nak ada chemistry tu, okay, maybe kalau saya buat kerja ni planning ni, sementara saya planning ada orang yang buat, maybe tengah buat base ke something else. So kena ada, setiap orang tu kena complement each other. Faham. So maksudnya macam bukan semualah boleh join competition ni. Walaupun design orang tu lawa macam mana sekalipun, tapi kalau dia tak boleh nak work in a team, tak boleh jugalah join pertandingan macam ni. Everything is about the team lah. Tak boleh nak main-main macam akulah yang paling solid, aku boleh buat seorang. No lah. Faham. Ada jugalah pertandingan untuk seorang, tapi in reality you did it not it's alone. Betul. Even tu kalau tengah bekerja, lecturer pernah cakap lah, so kalau kita architecture ni, we are holding liabilities. Macam kalau bangunan tu runtuh, semua orang akan tunding jari dekat kita. Kenapa structure dia tak okey? Sebab kita yang design. So kalau kita tak dihukum dekat dunia sekalipun, kita akan hukum di akhirat juga. Allahu Akbar, deepnya ya Allah. Faham. So maksudnya bukan senang lah untuk menjadi seorang architecture student ni. Bukan sahaja kita kena pandai untuk macam mereka bentuk, nak design tu satu, lepas tu macam mana kita nak menceritakan benda tu kepada engineering dan sebagainya untuk membuatkan sesuatu bangunan tu terjadi. Mungkin kita boleh design, tapi belum tentu kita boleh executekan benda tu dan jadi satu bangunan yang menarik lah kan. Okay, menarik. So sekarang ni kita dah macam get to know a little bit more pasal architecture student, dan kita pun dah tahu beberapa achievement dan juga pengalaman yang Brother Nabil dah ceritakan kepada kita. Tapi bukan itu sahaja, kita ada banyak lagi benda
kita ada banyak lagi benda yang kita nak ceritakan lepas ni, nak borak lagi lepas ni. So korang semua jangan ke mana-mana. Kita akan kembali selepas ini. Boleh pergi minum air dulu ke, boleh pergi toilet apa semua dulu. Kita akan jumpa selepas ini. Exploring stories inside Beyond the Classroom. Bye. Exploring stories inside Beyond the Classroom. Hi, welcome back semua. Selamat datang kembali bersama saya, Yaya, dan juga kita punya guest, Brother Nabil. Okay, so tadi kita dah borak dah sedikit pasal background Brother Nabil. Kita dah borak juga pasal architecture, kuliah of architecture, dan juga kita dah borak dah pasal achievement dan juga competition yang Brother Nabil pernah join sebelum ni. Dan sangat-sangat menarik sebab saya rasa macam Brother Nabil baru je student second year, betul? Betul. Second year, tapi Brother Nabil dah join event-event ataupun program yang orang kata macam bertaraf tinggi jugalah, dan menang pula tu. Bukan join semata-mata tapi menang. So macam tadi kita dah cakap yang nak join salah satu program ni bukan senang. So macam mana Nabil cakap tadi, hanya 10 orang sahaja yang dapat daripada satu, dalam ramai-ramai student architecture tu 10 orang sahaja. So apa yang membuatkan Brother Nabil macam aku nak try join lah, nak try lah join competition ni. Apa yang rasa macam apa orang panggil tu, dia macam pencetus untuk Brother Nabil join program competition ni. Ada member ke yang nominatekan ke apa ke? Actually kenapa saya nak join sangat competition ni, macam before ni, masa habis di sekolah, kawan-kawan saya dengan saya juga macam semua apply scholarship ni, scholarship tu, scholarship ni, and ramai sangat yang apply. So saya rasa macam saya tergamam jugalah, kenapa saya tak boleh nak berjaya kan. Saya rasa macam tu dapat scholarship pun tidak ada waktu tu. So waktu tu saya try hustle, and alhamdulillah waktu FS saya dapat Aziata scholarship. Wow. And waktu tu sampai kat situ je lah, dia taja sampai foundation saja, and also sampai degree. I try to find another scholarship, and alhamdulillah I got YTL scholarship. Wow. And benda tu saya rasa takkanlah saya nak setakat tu saja saya punya achievement. I need to be more to ada portfolio sendiri. So kalau setakat ni, kalau saya cakap saya ada scholarship tu, scholarship ni it's about the macam branding saya dekat universiti sahaja. Tapi bila dekat kerja, it's not that special lah. Ramai lagi yang dapat scholarship. Betul. So saya macam fikir, okay, kalau saya join competition ni, I need to do better. One, dekat final saya punya design and so on. And also saya kena join juga competition to show how can I develop my designs, how can I develop myself towards something yang bukan semua orang boleh dapat. Betul. So bila nanti dekat company lain, I try to macam maybe lah ada interview ke apa, so I have the macam the things yang boleh dominate ke orang lain. Okay, you have to choose me to be on your company. Maksudnya portfolio tu lagi cantik lah. Yes. Macam saya dah pernah join ni, saya dah pernah join ni, saya menang ni, saya menang ni. Faham? Also the team pun lain-lain. Saya nak macam nak prove myself that saya bukannya boleh buat kerja dengan circle tu sahaja. I can be multi circle jugalah dengan orang ni boleh, dengan orang sana boleh, to show how capable am I to be with another teams. Campak mana-mana pun boleh kerja lah kiranya. Okay. So maksudnya macam nak join tu untuk memperbaiki diri sendiri lah, untuk cantik lagi for portfolio. Menarik. Saya rasa macam tak semua orang mungkin cukup berani untuk buat benda tu. Mungkin semua orang pun rasa macam tu, nak ni kan, nak cantikkan portfolio semua-semua, tapi tak ada yang betul-betul cukup berani untuk buat benda tu macam Brother Nabil lah. So kudos. Okay, so sepanjang lah, okay, for now dah 2 tahun, setahun lebih lah kan dekat KAED, dan 1 tahun dekat Asasi. So sepanjang menjadi student architecture ni, apa boleh tak Brother Nabil share sikit pengalaman yang menarik ke, ataupun yang takkan pernah lupa lah, tak kisahlah sedih ke apa ke, tapi memang takkan pernah lupa sebagai student architecture? Actually dalam architecture ni banyak sangat saya punya memorable punya moment, which is waktu first time the memorable is tengah-tengah buat kerja ni, tengah ke bawah habis skrip satu kan, rasa macam I need to find something yang boleh macam tenangkan diri. Tiba-tiba macam satu group ni kami macam borak-borak bersatu je kan, borak-borak kacip sikit, tiba-tiba okay, kita pergi PD esok nak pergi naik Gunung Datuk. Wow. Terus bukan PD, kita nak pergi Negeri Sembilan naik Gunung Datuk macam secara tiba-tiba. Waktu tu belum final lagi, just nak tenangkan fikiran.
So pergi sampai sana, oh gunung satu tutup. Waktu tu musim hujan. Alamak, tak boleh. So at that time macam waktu tu dah sampai sana kan, takkanlah tak buat apa-apa. So macam okey lah, kita jalan sikit, pergi kita mandi pantai. So that's one of the things lah yang dekat SEM 1 yang sangat-sangat memorable pada saya. So macam inilah rasa, tak pernah lagi rasa macam jalan-jalan tiba-tiba buat ni, buat tu, buat ni. And also maybe yang ni boleh jugalah dekat circle-circle lain pun boleh sebenarnya actually. And waktu final presentations, the final presentation is one of the things yang saya tak boleh nak lupakan lah. Waktu SEM 1, it's waktu kat CFS, final presentation is conducted by the lecturer jugalah. Tapi bila dekat degree ni, arkitek yang luar yang datang, dia akan create kita. So okay, saya nak buat design ni macam ni. Okay, bila arkitek luar yang create kita, dia akan tahu okay, these things is kadang-kadang impossible. How the structure things works. Rasa macam sakit tu ada tau. So kita dah buat berbulan-bulan, dah 4 bulan kita buat design tu, dia boleh kata this is impossible, tak boleh buat, tak boleh buat ni, tak boleh buat tu. Yes, something benda tu kadang-kadang kita tak belajar pun lagi, tapi kadang-kadang kita kena belajar sendiri. Macam okay, kalau kat luar sekalipun kan, dalam reality kita tak belajar benda tu, tapi kita nak construct. Kalau kita salah, the things is semua orang akan tunjuk tunding jari dekat kita kan. Arkitektur siapa yang buat ni? Betul. So that's why dekat sini pun sama. Bila kita tak belajar juga, kita kena ambil tahu serba sedikit. Waktu dekat SEM 2, Creed 2, the thing is sangat-sangat sakit lah. Itulah apa menyebabkan adalah juga air mata yang keluar. Air mata jantan gugur. Waktu tu final presentation, tiba-tiba saya dihentam ke sini, salah. Alamak, rasa tu macam dah lah waktu tu presentation final. Dah habis semua, dah bertungkus lumus buat design tu, konsep tu. Lepas tu dia ditunding jari cakap ni salah. Saya rasa macam waktu tu apa sebab aku berada dekat satu course ni kan. Macam semua benda nak disalahkan kan. Tapi bila di refer balik kan, masa tu tengah emotional kan. So that's why lah macam tak boleh diterima. So bila dia fikir balik, I think I can improve in these sections. Dia tegur bukannya untuk merendahkan kita, tapi untuk kita improve lagi. Betul. So bila saya tengok balik macam okay, ni boleh improve kat sini, boleh improve kat sini. And bila tengok grade waktu tu gugup jugalah, macam dah kena tuding dari sini, dapat C tadi kan. Alhamdulillah dah dapat lah juga E. Alhamdulillah. Itulah bila saya tanya macam orang-orang luar, sometimes the lecturer yang harsh tu lah yang baik hati nak bagi grade. Kadang-kadang dia tegur tu bukanlah macam nak kritik semata-mata, bukanlah teruk sangat pun sebenarnya, tapi dia nak build kita. Dia tahu kita punya potential ni boleh pergi sampai mana lagi. So that's why dia tegur kita. Kadang-kadang dengan harsh moment tu lah yang membentuk kita. Kalau saya kat tegur macam tu, kadang-kadang tak membentuk pun. Macam okay, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, macam tak ada apa-apa kan. Tapi bila that kinds of comment yang harsh, dia akan masuk dalam otak kita, akan fikir okay, kat masa ni apa yang salah, kenapa dia boleh tegur sampai macam ni teruk sekali. Sebab memang ada some technical error yang kita buat kan. Kadang-kadang benda tu sikit je, tapi benda tu boleh bagi impact yang sangat-sangat besar lah kat something tu. Faham. So bukanlah dia kritik tu semata-mata untuk menjatuhkan kita, tapi sebenarnya dia nak bantu kita untuk lagi semangat, dan juga bantu kita untuk perbaikilah mana-mana salah kita. Sebab kita pun budak lagi kan, kita baru lagi dalam bidang ni. Diorang mesti dah berpengalaman, sudah tahu semua benda tu. Before ni pun diorang pun pernah berada dekat kaki kita kan. They have been on our shoes. Diorang tahu macam kalau kita tak kritik budak ni, dia takkan ke mana. Dekat situ je. Dekat stagnan dekat situ. Dia tak akan menaik, dia tak akan menurun. So itulah macam satu momen untuk kita tingkatkan lagi potensial anak-anak muda yang dekat Malaysia ni kan. So nak meningkatkan lagi ekonomi ke, nak meningkatkan lagi macam produk Malaysia ni sendiri. Faham. Okay, so harapnya macam kita sendirilah, kita pun as students pun, bukan student architecture je, student lain pun mungkin pernah dikritik oleh lecturer semua-semua. Tapi percayalah semua benda tu adalah untuk kita improve diri kita sendiri kan. Okay, so macam kita tahu architecture ni kan, korang sebagai student architecture mestilah korang kena design this and that semua-semua kan. So macam design ni kan adalah satu benda yang macam abstrak. Dia boleh berubah-ubah. Satu orang yang lain design dia tu berbeza-beza. Kepala otak dia tu berbeza-beza. So macam dia tak ada orang kata macam fix answers macam kena macam ni kan. Kalau contohnya macam student lain, okay, kalau jawab exam tu macam yang ni jawapannya adalah A sahaja. Tapi untuk architecture ni dia lebih kepada macam dia macam berubah-ubah. So macam mana Brother Nabil cope dengan benda tu? Maksudnya macam
lecturer mestilah ada specification dia sendiri. Dia nak macam ni. Tapi kita punya creativity orang-orang lain-lain. So pernah tak rasa macam kawan aku ni buat macam ni tapi dapat ni. Aku buat macam ni. Pernah tak rasa macam tu? Mestilah pernah kan. So bila kita rasa macam orang ni kadang-kadang nampak design dia simple je, tapi kadang-kadang the concept is strong. Macam kadang-kadang bernilai yang trigger saya waktu SAM tu juga, waktu final presentation. Saya consult dengan lecturer ni, cakap okay ni dah nice dah. Tapi bila saya dekat final presentation, dia cakap oh ini kenapa macam ni, it's not meant to be macam ni, macam tu lah. So kadang-kadang apa yang penting ni, design is subjektif. Nak dapat A tu kadang-kadang bukanlah kerana awak punya design tu dah solid, tapi kadang-kadang sebab klien tu yang berpuas hati. So apa-apa pun kalau jadi architecture ni, kita nak build something is based on the client. Kita kena consult dengan diorang, say apa yang diorang nak sebenarnya. Actually kadang-kadang diorang tak nak sangat pun storytelling. Kadang-kadang diorang is space planning sebab the functionality. And kadang-kadang ada juga yang memang mementingkan konsep and also the space planning. So kena seimbangkan based on the client juga. So kalau macam kami ada, contoh kami ada nanti untuk SAM ni, kami akan design and creative atelier, kena design and office lah. So nanti kami nak dapat client, we need to have the consultation session, kena interview dia nak design macam mana. So based on that nanti dia akan create kita. Okay, client ni kadang-kadang dia nak benda yang something yang cultural, more cultural. Dia nak something yang cultural, maybe dia nak expose structure ke. We need to revise on that. Okay, lepas tu kita tahu juga apa yang dia nak maybe dia nak space planning dia lebih besar ke, dia nak more vegetation ke. So orang ni kadang-kadang ada yang suka gelap, ada yang suka macam fully enclosed, ada yang suka more kepada nature. So kena refer balik. And sometimes apa yang kami mementingkan sekali dalam syllabus is we need to do the things that macam dekat dengan nature. Macam before ni dekat project sebelum ni, we did the nature retreat house, which is a 2-story bungalow yang ada integration dengan nature tu sendiri. So untuk SAM ni pula, we did the creative atelier yang kena juga kena ada apa tu nama dia, ada kaitan lah dengan nature. Kena based on the nature juga. So nanti insyaAllah di SAM we will go to the Penang. So untuk site visit and also dekat, dia kata yang saya dah baca brief, ada maybe dekat seaside, also dekat forest, dekat situlah kami akan buat site. So kami akan ukur and then kami akan do the interview, which is okay ke tak okay, okay ke tak okay. Okay, and then itu ialah group punya kerja lah, group punya task. And then bila dah sampai saja dekat studio, we have to do the subjective things lah. Individually kena create one design. So, memang akan lain daripada lain. Itu macam how people interpret apa yang orang cakap, jadi apa yang kita nak buat. Benda tu akan jadi lain-lain sebab setiap orang ada pemikiran yang lain-lain, kan. So kadang-kadang kita rasa design orang tu cantik ke tak cantik tu, dia tak berapa betul lah. Sebab memang beauty is subjective. So tak semestinya kita cakap macam orang ni tak cantik lah, so memang tak cantik, orang lain pandang tak cantik. Tak juga. Kadang-kadang ada orang yang pandang cantik juga. Dia sama je, orang ke buildings ke apa-apa pun, everything is subjective. Kita tak boleh nak tunding macam tu saja. Even apa yang kita buat pun subjektif. Kadang-kadang kita kata kita nak buat macam ni sebab ni, orang lain pandang sebab lain. Everything must be kena clarify kita sendiri. Okay, saya nak buat design ni because of this. Ada konsep tersendiri, ada benda yang saya nak ketengahkan, ada message lah. Okay, so maksudnya macam lain orang lain caranya lah. Be it macam architecture ke apa, even makanan sendiri pun, kita kawan yang rapat macam mana sekalipun, kita pun ada type of food yang kita suka lain-lain, kan. Apatah lagi untuk dalam bidang architecture ni, lain orang lain lah executionnya, kan. Okay, so macam macam Brother Nabil cakap tu, saya dengar tadi ada pergi Penang lah, ada pergi, even before this pun kita borak-borak, ada pergi Bosnia semua-semua tu, kan. So kita macam nak debunk ataupun kita nak korek sedikit lah myth di sebalik student architecture ni. Okay, so antaranya adalah, betul ke nak jadi student architecture ni dia kena pandai melukis? Sebab memang kalau kita dengar, kalau orang dengar macam architecture kau kena pandai melukis, kalau tak pandai melukis kau memang flop, tak boleh je architecture. So betul ke tak? Tak jugalah sebenarnya. Tak juga So saya ada chance lah, saya tak pandai melukis, boleh? Everyone have the chance to be architect sebenarnya. Tapi the key is you need to be passion and also you need to have a creative thinking lah. Tak orang kreatif tak semestinya pandai lukis. Orang pandai lukis tak semestinya kreatif. Betul. Okay, menarik. Kadang-kadang
orang yang pandai lukis tends to be artist lah, not architect. Ada je sebab architecture ni is about the technical things. So kadang-kadang kita ada juga lukis-lukis, tapi it's about the sketching. Itu ialah case study. Kita sketching dekat live action punya live punya kawasan, kita sketch macam mana. Sekarang kita faham, asalkan orang faham, itu saja. Okay. Lepas tu untuk development pula, it's what we interpret. Kalau tak boleh lukis, kita trace. Yes. Apa orang panggil terap? Kita ada trace board. Ada satu trace board, light board, which is kita letak kalau ni untuk manual punya drawings lah, kita letak kita punya reference, kita tekap atas tu. And also we did the concept semua atas butter paper. Butter paper ni kalau korang buat cake kan, butter paper ni ialah kertas yang boleh nampak belakang. So kalau kita lukis, baking paper tu. yes, okay. So bila kita lukis kat bawah, kita boleh tekap atas, kita tambah sikit. So it's not about pada lukis lah, it's about the creative thinking. So macam tak semestinya kena pandai melukis, memang kena cantik lukisan tu, tapi kena kreatif lah. Itu bonus lah kalau pandai lukis tu. Okay, so selain daripada kena pandai melukis, betul ke student architecture ni kena berduit? Sebab orang-orang saya kenal macam nak buat satu-satu projek tu bukannya senang. Maksudnya nak kena beli drawing block lah, bla bla bla, nak kena beli apa macam-macam lah barang yang nak kena beli kan. So betul ke macam okay, nak jadi student architecture ni kena berduit? Actually kalau nak buat model tu semua, dia depends pada orang juga. Okay, saya bagi contoh lah ni untuk dekat Pathway tu sendiri, I have interview a few students jugalah. Okay, korang buat design ni berapa bajet korang kan. Ada yang cakap okay, kita orang punya bajet ni uni bagi 3,000, ada yang bagi 4,000, 5,000. So macam kami pelik. Okay, kami punya budget is actually 500 saja. Saat nak banding orang lain, we tends to be sustainable instead of kita kena keluarkan duit untuk buat design ni. We tends to be sustainable. Semua benda recycles. And that things is SDG. That things yang membuktikan even though kita tak guna banyak cash, tak banyak duit, kita dapat itulah bila main competition installation, we did get the platinum award, dapat nombor 1. It's not bukanlah nak riak ke apa, tapi tak apa, we celebrate. Yes, we want to show, to prove to people that even though kita rasa macam benda tu kelemahan, we have to turn it over to be macam itulah kekuatan kita. Macam orang cakap, kenapa macam kayu ni keruk? Because we did the recycle materials. Benda ni tak mengacau structure pun actually, tapi dia give the aesthetic purpose pun ada juga. And also kalau orang cakap okay, actually this sem second year sem 3 they will go to the overseas to the heritage studies. Macam baru-baru ni our third year students baru balik dari Maldives and Russia. Maybe rasa macam wah ni kena guna banyak duit and so on kan. Actually kita orang dah debrief dari first year lagi, we have to do this. So kami dah kumpul duit insyaAllah untuk our batch we will go to Bosnia, Thailand and also Kazakhstan. So sebenarnya kami dah aware dah benda ni. So kaleng-kaleng tu kami dah buat preparations dah macam okay. Dia juga team yang buat yang menguruskan benda-benda ni. Dia dah kena cari fund lah. Kalau dia dapat fund lagi banyak lagi bagus kan. So sebenarnya it's not about kaya lah, it's not about passion. Kalau ada passion boleh juga dapat. Ada juga kawan-kawan saya yang do the part time juga sementara belajar ni kan, sebab nak dapatkan duit untuk buat models. Selagi ada passion tu, selagi tu lah kita boleh buat. Betul, faham. So maksudnya nak jadi architecture tu duit tu bukan penghalang lah, tapi memerlukan duit. Cumanya kalau ada passion, kita insyaAllah we find our way into that lah. Sama benda macam tu actually. Sebab kalau duit tu ialah bonus, it's macam one step ahead lah. Tapi kalau kita tak ada duit, it's not proof that kita tak boleh buat. Tapi kita kena find the other alternative untuk kita achieve benda yang sama dengan orang yang berduit. Menarik. So macam mungkin ada orang kat luar sana yang macam tertarik nak join dengan architecture dan sebagainya, tapi mungkin lepas dengar macam mitos-mitos atau sebagainya pasal architecture ni, mungkin dia rasa sedikit takut dan gugup lah. Rasa macam boleh ke kan. Okay, lepas tu macam tadi saya dengar korang akan pergi ke luar negara. Maksudnya bukan negara dekat-dekat, bukan macam negara jiran kita je, tapi sampai Bosnia semua tu. So apa sebenarnya korang punya motif ataupun mission korang untuk pergi jauh ni, apa yang korang hope ataupun korang harapkan korang dapat daripada trip tu? Alright, first kali the trip is based on our subject juga, heritage studies. So we have to do cari macam satu masjid yang already
100 years and above, and we do the research kenapa macam ni structure dia macam ni, and still kukuh sampai sekarang. And we also did the research about the art and culture diorang, macam mana diorang molded diorang punya motif semua, and then we bring back to Malaysia and study. And sometimes kita cakap kita tak boleh berada dalam box yang sama sentiasa. Kalau we do the research here and never go anywhere, kita punya macam tak berkembang lah otak ni kan. So we have to go else, so kita dapat menjanakan lagi. Okay, maybe dekat sana diorang buat more kepada motif-motif kan. Okay, because of what? Sebab diorang punya culture macam tu. Sebab memang ada orang yang appreciate the identity. Macam identity kita apa? Macam Melayu kita ada awan larat, kita ada macam serambi, rumah batik. serambi, yes, batik. And that's the thing yang kita boleh kekalkan. And also kalau orang datang Malaysia, so this is the identity. Kita tak nak hilangkan identity tu. So apa yang bila hilang identiti ni kan, nanti orang rasa macam apa specialnya negara ni kan, apa special dan semua. So that's why we have to go to other countries yang macam mana dia orang preserve dia orang ada punya identity, macam mana dia orang preserve dia orang punya culture and so on. Okay, so maksudnya it's more on gain knowledge dan experience lah untuk ke sana, bukannya pergi saya sajalah kan. Okay, so kita dah cakap pasal design kan, macam okay, lain negara ataupun lain culture, lain design dia. So kita nak tanya Brother Nabil personally lah, apa jenis architecture ataupun building ke apa-apa motif ke yang Brother Nabil personally suka, yang awak sendiri suka? Actually kalau tanya saya, I'm still in research apa saya punya styles ni. Waktu degree ni lah orang cakap, waktu kita explore the new things, apa yang paling dekat dengan diri kita. Kalau tanya saya sekarang, I'm more to be macam cultural punya, Malay punya cultural, about the things yang repetition, the exposed structure. Macam kalau pernah pergi tengok dekat pavilion kat Jepun ni, ada satu pavilion dia memang exposed structure about the timber, and also dia memperkenalkan mortise and tenon, ataupun kita panggil sebagai tanggam. Kalau rumah Melayu pun ada tanggam juga kan. So the things is macam tu, bagi saya nampak dia macam aesthetics punya lah. The exposed structure tu nampak macam kalau macam ni, kalau kita buat ambil gambar cinematography pun semua benda dari side semua lawa. And also daripada situ juga saya suka develop the curve roof macam Minangkabau tu semua awan larat, and to be input macam nak gabungkan dua punya ni, the structure things and also the Malay punya traditional punya art ni, untuk digabungkan untuk kita kenalkan lagi, untuk bangkitkan lagi kat Malaysia ni. Macam kat Malaysia ni pun kita ada beberapa lah bangunan yang memperkenalkan budaya kita. Contohnya Istana Budaya, the based on our culture juga. So I think kita kena memperbanyakkan lagi lah bangunan-bangunan yang memperkenalkan kita punya budaya semua ni. So the people knows before this, Malay is terkenal dengan diorang punya art and culture. So bukan setakat itu saja. Even though dekat zaman-zaman dulu-dulu pun, waktu kegemilangan Melaka dan so on, the things that itu yang membuatkan orang datang kat sini, because of the identity. Okay, menarik. So maksudnya macam lain-lain orang mestilah ada dia punya lain preference lah, orang katakan, untuk design. Untuk architecture punya student pun lagilah mesti dia ada macam specific motif ataupun macam culture identity yang dia suka kan. Okay, so macam kita dah dengar banyak pasal kejayaan, pasal preference dan sebagainya. Boleh tak brother bagi tahu dengan kita macam mana brother tafsirkan sesebuah kejayaan untuk student architecture sendiri? Maksudnya adakah student architecture ni tengok kejayaan dari segi anugerah ke, ataupun dari segi creativity ke, ataupun daripada macam self development sahaja? I think this one is very very subjective lah. It's not about macam mana architecture student tu pandang, tapi kalau macam ni, it's how I interpret myself, what is achievement. Okay, kalau saya pandang satu achievement ni, it's not about macam orang yang menang ni, okay cukup satu achievement. It's not. Bagi saya is how they can balance diorang punya life and as a student juga. Ini satu. This one is waktu di universiti punya zaman. Okay, waktu kerja nanti kita ada work-life balance juga. Betul. So macam mana kita nak balance dia? Bagi saya kalau diorang dapat achieve the balance between work-life balance ni, that's what the biggest achievement yang seseorang tu boleh dapat. Macam kita tahu architecture ni macam kita terperap dalam studio semua kan. So sebenarnya ada cara kita nak bagi the balance, kita punya jadual rutin. So how they manage the time, how they manage their works to cooperate with that a lots of workload. So I think that one is the biggest achievement. And also the bonus, kalau diorang ada join dekat competition yang banyak, join sini, it's not about the winning, it's about the gaining experience. Macam saya join, saya tak mengharapkan menang, saya just mengharapkan untuk satu, mungkin nak buat connection dengan orang lain.
nak bertukar pendapat. Satu lagi is I want to macam develop sekali idea lagi. Macam kalau dekat sini I tends to be the more cultural kan. Kadang-kadang buat dengan team lain, diorang tends to be macam baruk punya style, maybe nak buat macam industrial punya style. Bukan situ mungkin sebenarnya macam saya cakap, I'm still in research kan, nak cari identity ataupun styles. Maybe kalau buat kerja dengan orang lain, dapat lagi style yang lain, yang maybe yang lagi dekat dengan saya. So I think the biggest achievement itulah bila dapat work-life balance, and the bonus is to gain a lot of experience while winning. So maksudnya bukan sahaja achievement ataupun anugerah tu yang membentuk kepada kejayaan, tapi kalau seseorang tu boleh work-life balance dan also kejayaan menang-menang semua tu bonus sahaja. Tapi pengalaman di sebalik tu adalah something yang more macam benda yang lagi kita suka lah as students kan. Okay, so macam tadi kita dah dengar yang Brother Nabil cakap kejayaan tu adalah work-life balance. So saya ada jugalah tengok dekat social media Brother Nabil. Brother Nabil ada join Citra. Betul? Lepas tu saya tengok juga yang Brother Nabil pun aktif dalam running, berlari bukan berlari biasa-biasa, berlari marathon dekat kan. Lepas tu ada juga saya tengok fotografi. Fotografi tu nampak post dekat social media tu sangat-sangat menarik. So macam boleh tak cerita sikit dekat kita orang macam macam mana brother boleh balance kan? Citra ni macam tak semua orang boleh join. Kena ada bakat dan kena ada masa juga. Nak berlari pun kena ada fitness juga. Sebab saya tengok ada lari 30 km, betul? Yes. Okay. Bukan orang biasa tak boleh buat lari 30 km tu. So boleh tak brother cerita sikit pengalaman ke, ataupun macam mana brother boleh balance kan between studies dengan benda tu? Actually saya betulkan sikit yang 30 tu before. Actually yang baru-baru ni saya baru jam 42 km. 42 km 4 km pun boleh buat. Actually ni pun ada kaitan jugalah how I develop myself. Kalau duduk dengan studio, dengan work life balance is saya dapat rehat yang cukup. Saya dapat buat kerja dengan okay, dengan baik kan. It's about the life pula, the lifestyles. I have to be fit lah. Sebab kadang-kadang kalau kita fikir kan, okay dah work life balance, okay dah cukup rehat semua, tiba-tiba tak perasan pula orang ni tak cukup fit, ada sakit jantung dan sebagainya kan. So I think that's the things yang semua orang kena tahulah how fit they are. So macam saya kadang-kadang buat running tu kadang nak release stress jugalah. Macam nak lari, nak healing sikit daripada reality. Bila saya lari tu sendiri buat running, kadang-kadang dekat sini pusing-pusing macam otak saya tengah kosong. Kadang-kadang nak fikir design pun ada nak something yang waktu kosong juga. So waktu lari tu fikir macam design ni kalau inspirasi macam ni tengah lari macam cantik juga macam ni kan. Kadang-kadang nak rasa vibe lain, saya lari dekat luar. So while lari tu juga fikir, okay, kalau lari macam bangunan ni cantik juga, mesti kalau saya buat design macam ni sambil menyelam minum air lah. Yes, bukanlah saja-saja kita nak lari kan. And also kalau fotografi tu pula, actually fotografi is the hobbies yang saya baru develop daripada kawan saya sendiri. Waktu before ni saya taklah into fotografi sangat. Tapi bila saya tengok kawan saya dekat CFS, dia start ambil gambar, macam nice dia, macam mana. Saya try pula, saya try ambil gambar. And also saya try to edit guna Lightroom. Macam seronok lah buat benda ni. Seronok. So that's how I develop myself lah. So bila saya tengok kan, bila dia ada rasa macam ni, dia tak rasa kosong. Bila saya pergi mana-mana pun, memory tu ada still intact with the picture juga. Ada juga bila saya tengok satu gambar ni, bila saya dah ada struggle edit, and also waktu edit tu saya akan fikir, apa yang saya buat waktu kat situ. Ada storytelling juga. Kadang-kadang gambar biasa je, just gambar pantai, ada gambar bunga, and then benda tu sendiri yang macam waktu ni sebenarnya baru habis skrip. Benda tu boleh ingat sendiri bila kita buat benda tu kan. The struggle tu ada, so the memories tu pun still intact kat gambar tu sendiri. It's how I interpret the journey of message lah. Kadang-kadang ada orang interpret through song kan, cakap okay lagu ni ceritakan pasal hidup dia macam ni. Kalau saya tengok gambar, kadang-kadang tengok drawings pun boleh tengok interpret macam mana the journey waktu tu sendiri, situation tu. So sebenarnya saya juga ada hobi jugalah melukis, kadang-kadang digital drawing. Saya nampak juga ada Instagram sendiri kan, yang post gambar-gambar drawings. Apa nama dia, boleh mungkin mana tahu viewers kita nak tengok, nak stalk kan. Itu macam private sikit kalau jumpa tu tak apalah. So pada-pada dah korang cari nanti kalau jumpa boleh like and share. Okay, so maksudnya macam mencubalah, always macam cuba untuk
keluar daripada studio, join running. Kalau Citra tu macam mana? Citra ni actually waktu CFS, actually waktu zaman sekolah lagi, saya dah try untuk teater and so on. And waktu CFS, I try to, saya fikir okay, degree ni macam susah sikit nak libatkan dengan teater sebab komitmen kan. Betul. And I try dekat CFS, I try to be macam teater punya committee. And waktu tu juga adalah dalam 2 ke 3 teater jugalah saya berlakon. And also dekat sini saya tak libatkan diri dengan teater, tapi my friends ada macam production buat short film. Ada short video jugalah. Kalau saya mention nama boleh ke? Boleh. Shout out. Diorang punya ada IG juga. Kami ada branding which is srd.my. srd.my. Itu one of the branding yang my friends ada. And also kami ada branding Harkat. Okay. Harkat ni ialah branding yang kami bawa daripada architecture workshop, which is itulah starting dia. And then the second way is waktu Pasir kami bawa branding Harkat tu sendiri. We even have our merch jugalah waktu jual-jual tu. We create the brand juga. So itulah itu one of my friends, ada a few yang buat short films. And also dia pun talented dengan buat cinematography. And also win beberapa award jugalah. Even though kalau tengok majalah pun kadang-kadang ada muka dia. Okay, menarik. So boleh try lah tengok dekat social media ke apa. Harkat. Okay. So maksudnya macam menjadi seorang architecture student ni tak semestinya menghalang kita daripada buat benda-benda lain pun. Tengoklah Brother Nabil ni walaupun busy dengan architecture student, kelas 9 pagi 5 petang, boleh join running sampai 42 km. Lepas tu boleh juga join Citra, boleh lagi fotografi. So maksudnya macam tak ada apa pun yang menghalang kita selagi kita ada passion, betul tak? Betul. So macam kalau untuk architecture student ataupun macam nasihat lah kepada orang lain yang macam diorang nak ada macam, kita tak adalah work-life balance, kita lebih kepada macam study-life balance kan. So macam mana, macam maybe ada tips macam mana Brother Nabil nak manage your time ke apa, untuk study, untuk hobbies dan juga untuk rehat ke, ada tips tak? Tips saya is, kalau you all ada benda yang nak buat, just go it. Jangan pernahlah fikir juga, is it okay to benefit to you? Kalau ada benefit, just go for it. Jangan fikir tunggu orang lain. Jangan tunggu orang, is lambat. Kalau rasa macam boleh buat, is the times to show, to macam memperkenalkan diri you all to that you ada bakat tu. Macam saya sendiri, I try to, macam kadang-kadang nak pergi hiking, I tak tunggu orang lain, I just pergi je sendiri kadang-kadang. Kalau boleh ajak tu lagi bagus lah. So kalau ada benda rasa macam boleh buat tu, just go for it. Jangan tunggu orang. Okay, so maksudnya kalau kita rasa macam kita nak buat something tu, kita buat je. Kalau kita tunggu orang, takut nanti ke belakang je kita kan. Kita tak jadi pun. Macam plan ke member-member ni, kadang-kadang plan awal-awal tak jadi. Lepas tu last minute pun baru jadi. Kadang-kadang pun kalau last minute pun nanti ni lah sakit perut lah apalah. So macam kalau korang ada something yang korang nak buat, just go for it. Just do it yourself lah kan. Okay, menarik. Orang kata YOLO, you only live once. YOLO guys, YOLO, you only live once. So just do whatever you want to do, and insyaAllah you won't regret it lah. As long you patuh syariah. Masya Allah patuh syariah ya semua. Jangan join benda yang tak elok. Pergi hiking hiking, running semua okay lah. Okay, so macam boleh tak Nabil macam kasih sikit lah nasihat kepada macam juniors ke ataupun siapa-siapa lah yang macam tadi kita tahu Nabil shift from science student to architecture. So mungkin ada orang yang macam, yelah masa sekolah mungkin kita terbeban dengan kata-kata parents ke family yang macam kau kena jadi doktor, kau kena jadi ni, kau tak boleh jadi ni. So macam, tapi mungkin dah semakin dewasa dia macam rasa nak ikut diri sendiri pula. So boleh tak macam bagi tips ke nasihat ke macam kepada sesiapa yang dalam dilema lagi nak mengikuti passions dia? Kalau korang ada passion, it's a good lah. Tapi macam kalau ada parents yang suruh you go out of your passion, slow talk to them because they are still your parents. Cakap lah, okay, maybe kalau I go for these sections, maybe I can do better. Janganlah marah-marah diorang. And also try to slow talk, and insyaAllah they will listen to you because you own your body, you own yourself. I think that's all lah. Okay. So slow talk lah kan. Parents kita kadang-kadang dia bukanlah macam stern sangat pun. Dia just takut kita punya future semua kan. Tapi kalau kita ada passion dan kita rasa kita boleh go with it, then kita try untuk macam pujuk-pujuk sikit, insyaAllah adalah. Yang penting kita jangan pernah putus asa lah. Once kita dah decide tu, kalau boleh
kita work for it lah. Jangan separuh-separuh jalan pula kan. Okay, so kalau untuk juniors yang baru nak start architecture ke, macam kita tahu kita baru je ada intake kan before this, kita pun new semester kan, so boleh tak bagi nasihat sikit pada junior architecture ke Kak Ed ke? Kalau untuk junior architecture, good luck untuk stay up ke apa. Untuk first year tu good luck untuk stay up. If you have ada passion, still go for it. Tapi you rasa macam tak boleh buat untuk first year ni, ni syahas sikit lah. Tapi kalau you nak drop, bolehlah drop untuk first year. Sebab kadang-kadang ada juga yang dah third semester, dah third year, baru rasa nak drop sebab tak boleh bawa. Sebab susah lah. As long as you have passion, InsyaAllah you boleh go for it. Tapi kalau you rasa macam passion you macam dah pudar dekat first year tu, dah boleh slow-slow pergi. So cari passion you yang sebenar. Kadang-kadang you not belongs to architecture, kadang-kadang you belongs to landscape ke and etc. So fikir-fikirkanlah pasal journey you. Sebab it's not about the income yang you dapat, it's about the experience and also the passion yang you akan dapat. It's a harsh reality lah. Maksudnya macam mungkin kita ada plan kita sendiri, macam in 5 years ahead kita akan nak macam ni sebab nak income macam ni. Tapi sebenarnya kita punya passion dan kemampuan kita sebenarnya lain-lain kan. Always refer to Allah balik. Kita buat tahajud, cakap, ya Allah, bolehkah aku berada kat sini? Kalau boleh, tunjukkanlah. Kalau tak boleh pun tunjukkanlah kat mana keberadaan aku yang sebenarnya. Okay. So Masya Allah, saya rasa macam tersentuh. Dan mungkin saya pun sendiri kena bermuhasabah balik ni. Okay, so since kita pun dah nak hujung-hujung, so kita nak chill sikit lah. Okay, so saya nak tanya soalan-soalan chills. First is, apakah macam lagu yang Nabil akan pasang every time dekat studio, macam tengah stay up, tengah stress ni, nak kena design banyak lagi ni, tapi dah pukul 2 pagi dah ni. So apa lagu yang Nabil akan dengar untuk macam nak hype up balik, nak celikkan mata balik? Actually kalau lagu ni, I go for all the things in genre lah. Asalkan dia punya sedap tu, saya okay je. Dia tak ada macam nak kena because kami stay up lama kan. Kadang-kadang kita start dengan lagu-lagu sendu, tiba-tiba start lagu hype pula, lagu Bang Fiz kan. Tiba-tiba satu moment tu kita buka lagu kadang jeduk lah. And then tiba-tiba dah dekat subuh tu, kita dah start buka selawat. So dia macam awal-awal tu macam galau-galau sikit, lepas tu dah Bang Fiz, lepas tu baru kembali kepada Allah. Faham. Okay, so next, korang semua architecture student ni, kalau contohlah korang tahu nak dekat final dah, malam ni nak kena stay up dekat studio, apa makanan ataupun macam yang kena ada always dengan Brother Nabil? Contohnya kalau nak kena ada coffee ke apa ke, ada tak? Kalau macam saya saya tak picky eater. As long saya boleh dimakan tu, saya makan. So apa-apa saja. Apa-apa pun, kalau dekat studio pun, even kalau dia cakap tak habis, bagi Nabil. Tak habis, bagi Nabil. Jadi vacuum lah. Saya pun okay je. Okay. So maksudnya macam tak adalah macam nak kena ada coffee ke baru? Tak juga. Tak juga. Asalkan kalau ada still hydrated lah. Stay hydrated, insyaAllah okay je. Okay. Lepas tu korang ada tak macam ritual? Tak adalah ritual, maksudnya macam nak stay up ni, so nak kena, contohnya nak kena apa orang kata, macam relax kejap ke, ataupun just go for it je ke, ataupun nak kena pergi makan dulu ke sebelum nak stay up ke? Ada rutin ke apa tak? Itu yang kadang-kadang lah, dia bukan rutin lah, dia macam something say out of nowhere, tiba-tiba kami pergi makan. Tiba-tiba rasa malam ni nak stay up, InsyaAllah boleh siap settle projek ni, kita pergi keluar kejap makan. Makan ayam gepuk lah. Kadang-kadang malam kita lepak mamak kejap, kita balik baru buat kerja. Okay, so macam Brother Nabil cakap, Brother Nabil macam tak picky eater kan, boleh makan apa sahaja kan. So kalau katakanlah pukul 2 pagi, 3 pagi lapar dekat studio kan, dah tak ada dah, kafe dah tak buka kan mana-mana. So macam apa Brother Nabil buat? Pergi cuit-cuit kawan ke apa ke? Ada tak? Actually kalau macam our batch, kami ada inisiatif sendiri. Kami ada macam food storage untuk yang kami jual-jual jugalah. Which is yang duit tu akan pergi ke heritage study juga, yang akan ke luar negara tu kan. So ada satu compartment. Yes, ada food bank. Kita ada Maggi, ada apa nabati, ada kotak semua and so on. So jangan risau lah, still ada. Tapi kalau dah teruk sangat, kami sanggup balik bilik kejap, ambil Maggi, ambil pot, masak. Masak kat studio tu lah.
So maksudnya studio tu adalah second home Yes, lah I untuk think semua. bukan second lah, macam first home jugalah. Bilik, bayar bilik untuk letak barang je Memang lah. letak barang, tidur sekali-sekala, mandi. Okey, lepas tu pergi studio semula. Faham. Okay, so last lah. Brother Nabil ada tak macam momen-momen kelakar ataupun yang macam tak boleh lupa pasal studio? Maksudnya ataupun nanti bila dah habis mesti akan rindu this thing pasal studio. I think saya rasa macam the studio itself is not memorable pun. Tapi because of the environment, kawan-kawan, so bila masuk rasa macam pernah buat macam ni je. Ni macam benda-benda macam kelakar semua pernah buat. Bila tengok tempat ni, ni dulu kau pernah buat macam ni kan. Dekat sini. Buat apa tu? Saya rasa the environment itulah yang apa yang causing our bond to be together tu. Okay. So Menarik. So kita dah tahulah sedikit pasal budak KAET ni macam mana. Sebab saya sendiri pun tak ramai budak KAET kalau nak tanya-tanya apa-apa kan. So thank you so much for the sharing. Thank you so much sebab ada kat sini juga. So one last word to everyone. Tak kisahlah kawan-kawan ke ataupun siapa-siapa lah kita punya viewers yang tengah tengok ni. One last word so panjang pun tak keep apa. striving what you want to do. Don't listen to others, just listen to yourself and just keep to your basics, which is kalau kita Islam, keep asking to Allah, is it okay, is it not, is it for me, is it not. So just strive what you want and that's all lah. Okay, so just give it all, macam try your best and strive to success lah, insyaAllah. So thank you so much kepada Brother Nabil sebab sudi bersama kita untuk Beyond Classroom Podcast hari ni. And thank you juga to you guys yang stay tune sampai akhir episod ni. And this is not our last episode. Kita baru first episode. Kita akan ada next episode dan kita akan ada ramai lagi guest-guest yang menarik. So jangan lupa join ataupun follow us on our social media. Kita ada dekat Instagram, LinkedIn, Facebook, X, TikTok. So don't forget to follow us on our social media dan subscribe juga to our YouTube so that korang tak akan terlepas lagi dengan next episode of our Beyond Classroom podcast. So that will be all for this episode. And exploring stories inside Beyond the Classroom. Assalamualaikum and bye-bye.